Tengok ni guys, ini Proton E-Bus 5. Kita boleh buat a short test drive. Let's go. Okay, jom kita rasa power kereta ni nak buat quick launch. Power dia okey lah, tak ada rasa laju sangat. Banding dengan EV lain, I think this is one of the slowest lah. Tapi kalau compare dengan say Pro 2 MiV, ini rasa lagi laju and bunyi tak ada langsung. Okay, next kita try slalom. By the way, kereta ni tak ada Proton punya ride and handling ya. Semua dia copy, dia ambil sama dengan Geely sahaja. Jom try. Very slow slalom. Not bad lah. Ada sikit body roll tapi for a city car, consider okay lah. Next, ini kita buat figure of 8. Ini nak demonstrate berapa senangnya nak buat U-turn, nak parking kereta ni. Sebab dia rear wheel drive kan, tayar depan dia tak ada drive shaft, so dia boleh pusing lagi, angle lagi tinggi. Dia punya steering pun masa parking memang sangat-sangat ringan lah. Senang nak buat maneuver macam ni. Proton signal sebelah kiri lah, of course. Tu semua production car Proton Saga sebab factory Shah Alam ni dah tutup ya. After 40 years of production Saga dekat Shah Alam, dia pindah ke Tanjung Malim. Next kita ada staggered gate. Try dia punya handling sikit, tapi quite low speed lah. Power dia punya pickup dia masa first tekan tu memang not bad. Body roll pun boleh rasa lah, tapi tak adalah teruk sangat. This is a car memang design for city use pun, not so much focus on handling kan. Okay, bawa dekat high speed test track ni, power dia memang cukup lah. Tak adalah laju macam most EV lain kan. Tapi kalau nak compare dengan say Pro 2 MiV, this is faster. And the best part, dia tak ada bunyi langsung. Tekan je, terus jalan, tak ada bunyi engine, tak ada bunyi any excess noise lah. Tapi speaking of noise, wind noise dia boleh tahan tinggi jugalah. Sekitar 100 km/h macam tu dah banyak wind noise kat sebelah kanan ni. Kalau sampai 110, 120 memang very loud. Tapi itu pun memang dah almost top speed kereta ni lah, sebab top speed dia 135 km saja. So memang ini is more for a city car lah, bukan nak jalan jauh pergi highway, nak blast laju on the highway semua. So ini dia guys, Proton E-Bus 5. Secara simple dia tak laju tapi tak slow sangat lah. And dia punya handling pun not bad considering ini full China punya suspension, tak ada Proton ride and handling tuning langsung. So guys, korang excited ke tak untuk model baru ni? Tulis kat bawah.